Malaysia punya orang. Malaysia punya orang. Jilat jari. Mana toke? Ya. Kita jumpa lagi. Ini ada jual rokok? Rokok ada? Ada. Rokok yang dah bayar cukai ke belum bayar cukai, Mak? Okey. Kebanyakan di tempat ni atas dia pamerkan, bukan you atas dia pamerkan rokok yang dibayar cukai. Custom kena ambil tindakan. Kena masuk kawasan ni. Kita tahu ada dalang-dalang di immigration, KPDN custom. Ada nak turun operasi, mereka dah bagi tahu mereka akan tutup kedai. Dia pakai orang Malaysia sebagai dalang, lepas tu dia kata ini kedai saya punya. Bukan you lah saya cakap. Betul. Tapi banyak. Macam mana beras boleh dijual, minyak masak boleh dijual, saya tanya dia orang. Adakah dia dah ambil lesen daripada untuk jual beras? Dia kena ambil lesen. Dia pergi supermarket, dia beli beras 10 kampek, 20 kampek, dia datang jual. Dia kata dia ada lesen. Mana boleh? Itu untuk orang Malaysia, bukan untuk depa. Orang Bangla pergi sana, dia ambil 20 paket, dia datang jual dekat kedai untuk orang Bangla. Macam mana? Orang kita jilat jari ke orang Malaysia? Saya tanya soal ini kepada siapa? Menteri kena jawab. Menteri Wilayah kena jawab. Kementerian Perdagangan kena jawab. Okey? Kita masuk lagi. Siapa bos? Bos mana? Bos mana? Mari. Bos siapa? Lu sekarang ada kedai, ada bikin injection ke? Jual barang makanan, ada bikin injection. Sudah ada. Okey, tak apa. Barang tengok kita bukti tengok dia punya kedai. Barang-barang ini semua tidak ada harga langsung. Dia tidak letakkan harga. Ini adalah kesalahan. Ini kerajaan kena ambil tindakan. KPDN Melaka, saya tengok dia, saya kena jumpa dia. Siapa tu Melaka punya orang? Dia TikTok, dia buat Maharaja gila. Dia pergi cari orang Malaysia, tak ada stiker tempat masak semua. Ini Bangladesh Maharaja gila di sini. Kenapa KPDN tak masuk? Kita mahu KPDN bertindak segera. Dia buat masak sendiri semua, tengok. Mana minyak masak semua? Mana toke? Sudah hilang. Tengok tempat ni berapa jijik dan kotor ni. Bolehkah dipikir bagi lesen? Kita orang Malaysia nak jejajah sampai merayu orang Melayu hari itu raya puasa. Saya bawa 10 hari nak jumpa Menteri Wilayah pun tak boleh. Nak jumpa dengan Datuk Bandar tak boleh. Orang Melayu sini pun merana tahu. Ini Bangla bermaharaja gila, tengok. Makanan dia boleh jual, mana lesen? Mana Menteri Wilayah tak nampak kah? Saya tanya ini satu soalan supaya warga Malaysia yang junjung dulu yang maha mulia, yang setia kepada raja dan negara, saya tanya mana soal? Custom kena jawab, BBL kena jawab. Semua kena jawab. Maka saya mohonlah, kalau you nak operasi, semua kena turun satu hari. Ada dalang dalam agensi kerajaan nak operasi, dia bagi tahu. Lepas tu Bangla semua tutup lari. Ini literal data, tengok luar. Berapa banyak Bangla dah. Apa permit lu pakai? Mari. Apa permit lu pakai? Construction, dia kerja construction kah? You apa permit? Construction. Dia orang semua tak buat construction. Mana construction lu kerja? Semua pun kena ambil dari section 39B, kena pakai dia orang. Tengok lagi sana. Lorong ni. Dia kawan kedai siapa? Mana kedai? Tu makan mana kerja? Shangri-La Hotel. Hilang. Okey. Sudah kosong. Tengok bila dia Jual arak lagi. Jual arak diri ke? Ini tengok sampai bir pun dia boleh jual. Sampai bir dia boleh jual. Orang Malaysia nak jual bir ini parti pas. Dia banyak cakap. Ini Bangla, dia agama Islam, dia jual bir. Belakang tengok. Lagi jual rokok. Tengok rokok. Semua rokok. Mana toke? Dia tahu kita suruh datang, dia suruh lari. Mana toke? Toke Cina lah. Tak apalah. Lu apa bikin luar ada pamit kah? Apa bikin luar ada? Bangunan. Mana lu bikin kerja? Sini belakang. Mana bikin kerja? Apa lu bikin sini? Jangan lawyer bro, lu keluar. Toke bukan salah sini kan? Lu bukan toke kan? Lu keluar. Apa lu mau cakap? Besok akan sini. Biasa panggil Cina Maria sekarang. Lu cakap Cina yang mana? Mana Cina? Siapa jaga cashier? Lu tahu kan lo? Orang Malaysia kena jadi cashier.
Bangla. Bangla mana boleh Islam, mana boleh minum arak? Tapi ini Ini lu jangan cakap lah, lu jangan cakap, keluar lah. Tengok semua beras Tengok semua beras dia kampit dia jual. Beras dia jual. Kita mana? Belakang bia beras dia jual. Itu pakai. Ini adalah satu little daka. Ini ada bukti. Saya dah terangkan kepada Immigration Malaysia, kepada Custom Malaysia, kepada KDN, kepada KPDN, Menteri KDN Saifuddin, saudara Saifuddin Nusation. Jangan sekarang duduk untuk pilihan PKR. Selesai masalah rakyat dulu. Kita rakyat Malaysia merana. Raya hari itu dekat DBKL, orang Melayu merana, tak dapat apa-apa lesen untuk menjaja. Orang India warga Malaysia, bangsa India, nak jual dekat barang dekat Little India pun tak dapat lesen. Lesen 3 tahun, 4 tahun dia rampas barang. Denda dikeluarkan, saman dikeluarkan 3,000. Kepala hotel dia 3,000. Siapa mau bayar? Barang rampas. Ini tengok mereka jual barang. Ini letak meja di luar. Mana punya undang-undang cakap letak meja di luar? Oh, Bangla letak meja di luar tak ada salah lah. Orang Malaysia letak meja di luar salah. Okey, kita bagi tahu hari ini press statement terang-terang. Ini Jalan Tambi Abdullah, Little Dhaka kita namakan. Tempat ini kami dah terjah. Sekarang kita mau minggu depan semua guna turun. Immigration, KPDN, Customs, DBKL kena turun lah. Kita dah bagi bukti. Satu jalan lebih kurang 1 kilometer dia jadikan bandar Dhaka. Mana undang-undang? Adakah undang-undang hanya untuk orang Malaysia? Saya tanyalah, jawab. Menteri kena jawab. Yang duduk di parlimen itu hanya berbora, lompat macam monyet. Ini adalah bukti. Sepatutnya Fahmi yang menjadi ahli parlimen, dia kena turun kawasan. Langsung dia tak terjah kawasan ni. Kalau dia datang, dia boleh tahu. Dia menteri sini, dia lagi pun menteri. Menteri Komunikasi. Langsung tak turun Menteri Komunikasi jadi ahli parlimen. Buat apa? Letak jawatan lah kalau tak boleh buat. Jangan jadi menteri. Ini semua adalah bukti-bukti yang kita telah dengan terang-terangnya, dengan kru kami, dengan media sosial datang telah membuktikan. Kita pergi depan lagi ya. Dia perdana itu saya pun tak tahulah. Adakah dia orang itu betul-betul anak sejati Malaysia? Kalau media perdana dia anak sejati Malaysia, mereka kena turun mempaparkan apa yang berlaku, bukan terlaku tahu, berlaku sekarang dalam tahun ini, hari ini 2025. Tetapi media yang penting itu tak turun. Mereka kalau menteri pergi nak potong riben, dia pergi sana. Yang perkara-perkara seperti ini mereka tak peduli. Lebih baik letak jawatan lah. Kalau tak boleh jadi menteri, letak jawatan lah. Hidup Bangladesh, bukan hidup Malaysia. Hidup Bangladesh juga semua. Ini kedai. Adik, cashier Malaysia. Ke Jinggo. Bangladesh boleh jadi cashier dalam Malaysia kah? Mana punya law cakap? Tengok harga. Ini BGP. Bangla Good Bangla. Kedai nama BGP. Bangla Good Bangla. Tengok semua tak ada. KPDN kena turun. Harga barang semua tidak letak harga barang. Tidak ada harga barang. Ini bukti yang kita tengok bahawa brother ini orang Bangla jadi cashier. Bangla jadi cashier? Bangla jadi cashier. Okey. Saya cakap hidup Bangla, lu kena cakap hidup Bangla. Tahu? Mau cakap hidup Bangla? Cakap hidup Bangla. Hidup Bangla. Hidup Bangla. Hidup Bangla. Hidup Bangla. Hidup Bangla. Raja Bangla. Hidup Bangla. Raja Bangla. Raja Bangla. Malaysia punya orang. Malaysia punya orang. Jilat jari.